Kalau dari swasta, ada dapat tawaran juga ke? Okey, ini bagi calon SPM 2024, mungkin dia daripada sekolah swasta dan mungkin dia calon persendirian. Saya pun dapat maklumat daripada cikgu yang di mana calon-calon persendirian ataupun daripada sekolah-sekolah swasta yang nak masuk STPM boleh masuk ke kolej tingkatan 6. Caranya anda apply dekat sekolah ataupun anda boleh apply semasa proses rayuan nanti. So dalam rayuan nanti anda boleh apply untuk masuk ke tingkatan 6 tetapi kena memenuhi syarat kemasukan. Dan paling penting lah, sebab kolej tingkatan 6 ni terhad, dia mengikut kepada kekosongan. So kepada adik-adik kita yang ambil SPM secara calon persendirian ataupun daripada kolej swasta, anda ataupun daripada sekolah swasta, anda boleh terus ke sekolah yang anda rasa anda nak apply, cuma dapatkan maklumat macam mana nak apply dekat STPM ataupun kolej tingkatan 6 dekat situ, ataupun anda tunggu kepada proses rayuan nanti.